Yeah, I was secara akademiknya okay lah, average student. Alhamdulillah lah, mak ayah saya beberapa kali jugalah dapat datang majlis kecemerlangan. Okay, not bad. Tapi ya, saya rasa saya mengharapkan bila dah tengok ni, dah usia saya dah begini, saya fikir macam youth is wasted in the young. Mungkin masa saya pada usia sekolah menengah, bila orang berbebel, mak membebel, nenek membebel, saya rasa macam dia tak make any sense. So bila dah usia macam ni, saya baru rasa macam, kenapalah masa aku muda-muda, masa saya di sekolah Seksyen 9 ni, banyak lagi benda yang boleh explore. Tapi kenapalah masa tu tak betul-betul buat. Tapi sebenarnya I had a pretty good great time di sini, alhamdulillah. 5 tahun form 1 form 2, betul lah 5 tahun kan. 5 tahun di sekolah menengah, satu pengalaman yang cukup banyak, memberi banyak pengajaran. Tapi semestinya saya bukanlah seorang pelajar yang introvert lah. Banyak pertandingan-pertandingan saya join. Tak malulah nak ni. Tak malulah. Ada menyanyi, jom nak. Ada debate nak. Macam debate ke. Ada je macam, okay, contohnya, saya ingat ada satu masa tu, kita orang macam, kan ada kadang-kadang kan ada time yang macam masa tu dah habis exam, apa semua, kita kena duduk dekat dalam dewan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Masa tu mungkin kita tak ramai, so kita duduk dalam dewan. So cikgu-cikgu macam untuk mengisi masa lapang, diorang macam, okay, jom kita buat pertandingan pantun esok. Okay, masuk. Okay, jom kita buat debate. Okay, masuk. Tapi yeah, I wish I would have, saya sebenarnya sekarang ni saya rasa macam kan best kalau macam-macam lagi saya buat masa saya sekolah. Tapi having said that, in retrospect, banyak je benda yang saya buat. So menjawab pada persoalannya, saya seorang pelajar yang cuba je kot semua benda. Very active. Sukan pun saya sukan. Yeah. Banyak. Semalam macam korek-korek balik kan. Ya Allah, banyak je. Actually taklah bagus sangat. I think masa zaman tu, during that my time, kita tak fikir sangat apa orang fikir kot. Mungkin kita tak ada social media. Kena je bully, kena je ejek, kena je. Tapi kita tak fikir sangat. Macam kita tak fikir sangat. Kita memang live in the moment. Kita macam tak fikir sangat lah nak pakai apa ke, nak apa ke. Masa tu trend pun macam kita banyak tengok trend bukan on social media. Kita tengok orang dan sebagainya. So kita tak kisah sangat. Macam tak malu sangat lah. Tak tahu malu sangat lah. Tahu malu ke, Cik? Kak Nani ada tak macam, contohlah Kak Nani pergi audition satu ni kan, so nak satu karakter ni tapi tak dapat. Ada ke? Banyak kali ke? Tapi ataupun sekali-sekala ke? Ada? Saya rasa kan, saya sangat bertuah, Cik, sebab saya sepanjang hidup saya selalunya orang yang scout. Contohnya saya beberapa kali tahu masuk beauty pageant. Tak. Masa tu kan Karangcraft Seksyen 15 je. Lalu kan yang bangunan colour purple tu. Cik, lalu Cik pergi buat lawatan ke Karangcraft. Karangcraft ni adalah satu penerbitan, antara penerbitan yang terbesar di Malaysia lah. So pada zaman tu kita orang banyak beli magazines. So pada masa tu saya pergi open house. Lepas tu diorang macam, adik tak nak jadi model ke? Tak nak lah macam tu kan. Padahal kat sekolah kena ejek kan. Muka macam witch lah sekolah. Lepas tu pergi, dapat. Lepas tu buat. So sebenarnya menjawab pada persoalannya tu, I don't know, saya tak tahu benda ni bagus atau tidak. Tapi saya jenis yang tak pernah ada cerita-cerita. Ada cerita ke? Cik, ada cerita? Bagus, Alhamdulillah, bagus. Saya cerita masa form 3 nak masuk UIA tu je. Apa ada juga? Ada cerita. Cerita jadi apa? Wow. Yang tu ambil CS. Nak jadi auditor?
Pastikan ada work-life balance ya, Cik. Kaisara nak jadi apa? Allah. Cik, peti suara dia ni, Cik. Tak adalah. Maybe like saya nak jadi seorang apa tu? Cita-cita sendiri pun kena tanya orang macam mana ni? Belum fikir lagi. Lala apa form 2. Tapi you punya minat cenderung ke mana, Cik Wah? I minat apa tu? Oh, you dah nampak lah sebab you form 4. Oh, you masih lagi form 2 mungkin tak nampak sebab tapi having said that, walaupun mungkin masa you bersekolah sekarang form 4, you rasa macam you dah ambil certain stream kan, you ambil science stream ke apa ke, kadang-kadang setengah tu dia rasa macam itu je. Tapi you will surprise yourself, mungkin dah habis sekolah tu tiba-tiba you ada a different interest. Tapi go for it je, okay je. Oh, you minat apa? Lakon. Oh wow, lakonkan watak, Cik. Penyondol tak adalah, jangan. Tak adalah. Okay, go for it. So buat teater semualah. Okay, bagus. So don't give up, keep it up. Bagi kata ayah anda. Kan ayah anda kita ada. Okay, teruskan. Okay. Sorry lang. Sorry hilang. Inilah masanya awak kena berlakon. Berlakon pandai. Cepat, Cik. Tak adalah. Saya bagi satu ayat ni. Kak Nani cuba macam lakonkan ayat ni dengan pelbagai emosi. Apa ayat tadi? Okay. Sambal nasi lemak. Kalau nak sedap, campur belacan. Okay, cuba. Oh wow. Meh. Skrip. Kita video kita apa ni? VO talent kita kena baca skrip macam tu. Okay, so first demo. First ni VO1. Cik. Start with start dengan Happy. Sambal nasi lemak, kalau nak sedap, campur je belacan. iklan betul-betul. Okay. Kalau marah? Sambal nasi lemak, kalau nak sedap, campur belacan. Marah. Saya tak boleh makan belacan. Saya resdung. Tak adalah. Okay. Kalau sedih? Sambal nasi lemak, kalau nak sedap, campur belacan. Bukannya campur gula. Macam tu. Tak sedap lah tu. Sedih. Okay. Lulus dari tu. Kau takut? Sambal nasi belacan pula. Sambal nasi lemak, kalau nak sedap campur belacan. Hecum lah, bersin. Dia takut. Dia allergic belacan. Okay, lulus. Boleh dapat job tak? Boleh. Berapa, Cik? Berapa ringgit? 13 saat? Ada salah tadi. Salah baca. Lah, potong payment. Okay. Boleh tanya ke gaji berapa? Wow. Gaji. Okay, saya boleh bagi tahu sebab benda ni memang semua orang tahulah. I mean, it's out there di dalam internet. Untuk rate, harga untuk pemain suara latar untuk 30 saat, untuk radio adalah RM600. Tapi sekali bayar je. So Yusof Tayyub tu, yang dia Yusof Tayyub. Sekali tu je 600. Tapi digunakan selama 6 tahun, 5 tahun. So saya pernah je buat satu iklan Keluar TV. Saya dibayar 600 je. Tapi you bayar saya daripada zaman anak dara. Benda tu pasal krim perut kempis. Dulu saya saiz M, sekarang saya saiz S. Sapu-sapu je. Sampai saya dah beranak, ada lagi dekat TV. Tapi payment dia 600 tu je lah. Sebab setengah orang ingat benda tu macam ada royalty. Setengah orang yang macam, mesti kaya kan orang yang buat VO yang macam main sampai 20 tahun. Tak, unless ia sebuah jingle. Contohnya macam Acer, benda tu macam digunakan seluruh dunia, itu ribu-ribu lah. Tapi still dia tak ada royalty. Dia bukannya, dia one off payment sahaja. Tapi saya bayar tax lah. Saya pembayar cukai lah. Sekarang Saya kerja sendiri. Saya ada own company. company apa? My own company. Yes. Apa nama?
Nani Rock Talents. Yes. So saya punya business, core business saya adalah menjadi pengacara majlis. Okay, saya buat pengacaraan majlis, saya buat voice over, saya buat hosting, saya host podcast. Jemput tengok Lebih Masa Podcast bersama dengan seorang bekas menteri, YB Nik Nazmi, dia YB Setiawangsa. Check that out. So itu pun part of my service lah. So saya punya syarikat offer perkhidmatan. Tapi kita kena buat betul-betul lah. Oh, dah 7-8 tahun. So before that, dia memang macam tu lah. Sebab kita punya paymaster memang berbeza. Kalau dulu kita reporter, kita punya tugas hakiki reporter lah. So yang lain-lain tu kita dapatlah extra kalau orang tu nak bayar. Tapi kita tak kisah, kita dah ada makan gaji. So sekarang ni bila kita dah on our own, kita dah ada own business, so itu dah jadi kita punya business lah. So macam kalau kita offer service, contohnya kalau saya jual donat, saya pun buat donat. Orang tu minta donat strawberry, so saya bagi donat strawberry. Donat strawberry tu mungkin dia minta saya VO. So esok dia minta donat durian. Donat durian tu ialah mengecarakan majlis yang dihadiri oleh Perdana Menteri. So donat durian tu mahal sikit lah. Macam tu lah business dia. Okay. Okay lah. Busy is good. kalau macam kita kat ni kan orang busy kan. Busy body. Kalau free time kat ni buat apa? Kita akan ke Tasik Shah Alam dan mencari biawak. Kita jogging lah. Have you been there? Banyak kan biawak? Oh, mungkin masa saya datang je biawak banyak. So bila saya ada masa, saya memang akan sebab masa tak banyak, so bila saya ada masa, saya akan menggunakan masa itu untuk catch up with my workout lah. Kak Nani. Kak Nani ada tak projek terkini? Wow, projek terkini saya akan menghasilkan sebuah lagi podcast, satu spin-off daripada Lebih Masa Podcast ni, di mana Lebih Masa Podcast ni kita banyak cakap tentang politics, sustainability, sebab kita portfolio daripada bekas menteri dulu tu, sekarang ni dia dah tak menteri, tapi kita masih lagi berbincangkan berkaitan dengan portfolio dia lah. Kita ada guest dan sebagainya. So kita nak buat spin-off, that's my latest project lah. A spin-off tu kita nak buat wanita punya pula. Girl. So that's what will be my next project lah. Lepas tu saya buat training jugalah. Training sebab sebelum ni saya pun banyak juga pergi ke IPT untuk buat training, pergi ke badan-badan kerajaan untuk buat training, voice over training. Ajar orang untuk buat voice over, ajar orang untuk jadi pengacara majlis. Tu pun next project lah, insyaAllah. Kena fikir. Sekarang duduk dekat Australia kan? Sekarang duduk dekat Shah Alam juga. Kalau lah sekarang kan, hari ni boleh pilih je mana-mana tempat ke apa like. Shah Alam memang Shah Alam. I don't care anywhere. Saya kahwin pun dengan orang Shah Alam. My family is also still here. Parents saya masih berada di Section 9. Kakak saya pun di Shah Alam juga. Kakak saya pun sekolah sini. Adik saya je dia tiba-tiba tercampak dekat Damansara. Tapi tak jauh pun kan. Dan selalu juga balik. Dia masih lagi kena potong rambut dekat Shah Alam. Orang Shah Alam ni cantik taklah. Faham. Tapi orang Shah Alam ni dia memang ada attachment issue lah dengan Shah Alam. Rasanya saya punya batch pun mostly budak Shah Alam yang akan kayuh dengan Shah Alam, akan duduk sini, parents masih sini, ada je adik-beradik kat sini. Kita macam tak nak keluar dari Shah Alam. Kak Nani hidup macam
macam bosan tak siapa buat rumah pasal Kak Nani. Kak Nani nak create rumah untuk Kak Nani sendiri. Kak Nani nak buat rumah apa? Oh my gosh. Rumah yang apa yang baik-baik lah. Saya rasa saya sudah sampai ke usia yang saya fikir tentang, not in a bad way, in a good way, tentang kematian. Hari-hari kita fikir mati. I think relatable lah. Usia saya ni hari-hari kita akan fikir mati. Mungkin masa kecil, masa umur tak fikir pun mati kan. Kita hari-hari bangun kita akan fikir mati. Allah. Death is one death is satu benda yang kita selalu fikirkan. Hari-hari kita akan fikirkan kematian. So tentu sekali kita akan fikir, kalau aku mati, salah satu benda yang kita akan fikir lah. Sebab saya punya kerja ini banyak berhadapan dengan orang lah, public lah. Macam saya host podcast apa semua. So saya selalu akan fikir sebelum saya buat posting ke, sebelum saya buat apa ke, saya selalu akan fikir macam, what if this is my last posting? Apa orang fikir kalau saya mati? Saya nak orang ingat saya macam mana? So of course if I were to start a rumor yang pasal diri saya, mesti saya nak yang baik-baik lah. Saya nak mati dengan orang fikir macam, bukannya macam matilah perempuan tu. Macam tu. Dia dulu. Macam tu. Tak nak lah. Rumah yang best lah. Kak Nani, apa satu benda kecil dalam hidup yang selalu buat Kak Nani tersenyum? Oh, wow. Saya mudah terhibur. I find macam mana humor in most situations, which is sometimes good, sometimes bad. Dan saya akan cuba tersenyum dalam apa-apa situasi lah. So benda-benda kecil pun saya boleh tersenyum lah. Ada satu pada satu masa dulu, saya punya very very good friend, kawan saya yang sangat baik, dia kena kanser. Dia dah meninggal lah pun. Tapi dia selalu nak macam ceritakan kesedihan kepada saya, sebab saya selalu akan buat benda tu macam light, apa ni, macam mana saya akan find ways untuk buat benda tu jadi tak begitu berat lah. So kadang-kadang saya fikir, adakah itu satu curse atau sebab macam apa berjadi pun saya bisa macam, tak apalah, kita akhirnya kita kena senyum jugalah. Itulah. Dia mazaf tu kan. Macam mana Kak Nani macam like balance family and work? Macam kadang-kadang Kak Nani busy. Saya rasakan ni rahsia, cik. Kalau ada orang mungkin kan at your age you tengok macam, macam mana dia buat macam-macam, tapi tak, percayalah, tu semua tipu je. Tak ada siapa pun yang ada balance life. I can assure that. I think semua orang hidup dalam penuh kekalutan. Mungkin dia nampak tenang tu, mungkin dia ada banyak sangat support system. So bless a woman that has a career dan ada boleh ada keluarga, boleh nampak tenang, tapi mungkin di belakang dia ada banyak sangat support. Sebenarnya yang mungkin orang tak tahulah. So macam saya sendiri, saya blessed lah sebab saya memang ada support. Jawapan saya, sebab dia ada kat sini, so dia carilah pasangan yang betul. Itu. Apabila adik-adik jatuh di tangan lelaki yang betul. Sebab aku bawa dia hari ni. Kita cakaplah jawapan lain. Kita tak cakaplah soal tadi lah. Tapi betul lah. Kita kena cari support system. So macam untuk you all pun, kalau ada time yang anda perlukan pertolongan, anda perlukan ni, jangan takut untuk get help lah. Jangan fikir yang anda boleh buat semua benda sendiri, dan jangan fikir orang tu dia nampak hidup dia nampak perfect. Tapi percayalah, Tuhan tu adil. Mesti ada je something yang Allah mungkin uji lah, macam tu lah. Deep pula kan. Sampai monitor kau pun dah terpadam. Lama sangat kita bercakap. Ada lah monitor. Kak Nani, saya nak tanya. Saya pun lupa nak tanya ni. Okey lagi kan? Okay. Apa beza recording secara live dengan rakaman? Like
dia beza Kak Nani dengan recording secara live dengan rakaman like Mana lagi kalau mana lagi chill. Sebab like for example kalau live macam Kak Nani lebih serius ke macam ni? Sebenarnya saya ada beberapa kali mengendalikan rancangan secara langsung lah. Baca berita saya pernah buat live. Baca berita ni sebenarnya baca prompter je kan. Macam sebenarnya nampak senang lah. You just berdiri, look pretty and read. Baca je. Tapi sebenarnya detik nak tunggu countdown tu dan the thought yang ia satu benda yang siaran langsung, yang keluar di TV, national TV, semua orang tengok, dan anda you are expected to be perfect, seamless, flawless. Itu yang membuatkan benda tu nerve-wracking, menakutkan dan rasa macam jantung you dekat sini. Tapi sebenarnya benda tu senang, simple je, baca je kan. Dan kalau membaca berita, kalau you salah semua, you tak boleh salah lah sebenarnya. Technically you tak boleh salah. Sebab once you salah, dia macam domino. You salah sebut ke, you salah apa ke. Pernah tengok tak pembaca berita dia salah? Pernah ya kan? Kau tak pernah kan? Kalau dia salah, dia tak boleh. Macam you have no room to make a mistake. Sebab kalau you buat salah, you tak boleh ad-lib. You tak boleh macam, oh maaf, saya sebenarnya nak cakap ni. You tak boleh break character. You tak boleh tunjuk diri you. So saya benda paling saya tak suka sekali dalam membaca berita. Sebab kita tak boleh jadi diri sendiri. So sebenarnya live tu sangat nerve-wracking. Sebab sebenarnya anda tidak dibenarkan untuk menjadi manusia yang melakukan kesilapan. And knowing me, Pernah aku buat silap? banyak kali je. Saya pernah baca berita. Kredit tengah rolling. Lepas tu masa tu kamera work tu tukar. Tapi dia tak bagi tahu. Sepatutnya dia kena buat mock run. Macam kena test dulu sebentar, tapi tak bagi tahu. So kamera tu dekat depan muka tu, sepatutnya saya keluar set tu, saya memang lalu, that is the same jalan yang saya akan lalu. Tapi sebenarnya hari tu dia tukar. Cam tu tengah on. So tengah rolling. Lepas tu tengah live. So saya keluar daripada set tu, saya jalan kat kamera tu. Lepas tu lubang hidung saya dekat kamera tu. Lepas tu live. Lepas tu macam FM tu macam jangan. So saya macam, lepas tu saya melata live. Saya tak tahu capture ke tak. Tapi masa tu tak ada social media. Lepas tu masa tu tak ada yang you boleh rewind. You tak boleh tengok balik. So saya pun macam tak apalah. Biarkan ianya berlalu. Tapi saya kena an earful lah daripada bos. Kena maki lah dengan bos lepas tu. Lawak ke benda yang... Masa tu tak lawak lah. Masa tu nangis lah. Sebab kena maki dengan bos kan. Dia macam dah sepak-sepak tu sampah semua. Apa benda kau buat ni semua? Mana nak saya tahu. Lepas tu sekarang boleh gelak lah. Loceng pertama. Tapi tak, kita nak satu je. Kalau tiga tu macam... Lepas tu tunggu loceng kedua. Okay. Tiga lagi setengah jam. Cikgu yang pernah jalan. Biar dia semua. Ada lagi ke jadi benda-benda lawak dalam recording studio ke apa? Thankfully sebab saya dah tak buat live. So alhamdulillah lah, benda-benda kelakar seram ni tak adalah. So sekarang ni saya banyak buat podcast yang memang pre-record. So semua tu boleh di edit lah. So okay lah. Syukurlah pada tak ada. Tapi kalau nak cerita kelakar dia juga. Masa tu live. Masa tu Tanah Runtuh. Saya cover Tanah Runtuh. So saya dekat scene. Lepas tu tengah buat live. Berita. Kita bersama dengan rakan tugas yang berada di tempat jadian. Nani, apa-apa perkembangan di situ? Ya, terima kasih rakan tugas. Baik, di sini kita ada bomba. Lepas tu saya tengah cakap tu. Tengah ligat bercakap tu, masa tu kita orang pegang skrip. So we will drop our script. Sebab takkanlah kita nak flip. Tangan dah pegang mic kan. So kita tak flip, kita drop je. Kita baca points, lepas tu we just drop the script. So script tu jatuh lah. Lepas tu dari jauh saya dah nampak dah. Masa tu tak, saya dengan cameraman saja. Sepatutnya rule dia, sebab benda tu tengah ada tragedy kan. Sepatutnya rule dia, kalau kita buat live, wajib ada floor, apa bagi benda tu? FM lah, TP.
TP lah, macam technical producer ke apa ke, wajib ada orang on the ground untuk jaga. Orang tak lalu depan, orang tak apa, so tak ada. So dari jauh saya dah nampak ada seorang makcik ni bongkok 3 jalan. Saya dah nampak ni kawan, tapi takkanlah saya dah tengok dia kan. Tengah bagi reporting ni, di sinilah ada, masa tu ada dia tanah runtuh tu rumah anak yatim. So memang sedih lah. So diorang tengah dig out mayat apa semua kan, memang tengah sedih. Wah, saya nampak makcik tu datang. Lepas tu saya kan tengah dropkan skrip kan. Makin lama makin dekat. Allah. Lepas tu dia dah pasu my cameraman. My cameraman dah dengan live kan. Lepas tu dia datang, dia dah tutup lens lah, dia dah block. Saya pula, takkanlah aku nak break karakter. Makcik tepi ke sikit, tak boleh kan. Kita pun, lepas tu cameraman dia macam terus tukar angle dia. Dia terus angkat kamera dia tak tepi. Kita pun mesti, makcik tu datang. Aku dah, ya Allah, macam mana ni. Saya pun act cool kan. Datang, dia tunduk, dia ambil skrip tu. Slow bagi depan muka. Aku ni dah lah tengah saya difahamkan pihak bomba yang datang di sini mengatakan mereka sekarang ini sedang mencari waris. Terima kasih. Makcik tu dia nak bagi juga. Terima kasih. Itulah kejadian dia. Lepas tu. Macam mana? Ingat line tak lepas tu? Tapi kita kena move on, go on, because it is a tragedy, yo. People are dying, children are dying. Takkanlah I macam nak break karakter, nak macam makcik saya tapi memang masa tu memang macam ya Allah, aku nak pengsan dekat situ. Lepas tu dia pun keluar meninggalkan bongkok. Aku dah makcik ni aku selek kaki dosa pula. Itulah. Tentu kena marah tak? Tapi tak, saya tak kena maki. Balik tu macam saya tak tahu. Tapi diorang gelak lah. So alhamdulillah lah korang gelak. Sebab macam cover line cemerlang juga lah masa tu. Itulah. Seronok korang tunggu time korang nantilah. Alah. Datang nanti one day Kak Nani yang interview kita orang. Yang jadi nenek tu. Ini macam Kaisara tiba. Atau kopi. Lambat. Atas gunung. Kalau pilih macam lagu tu? Aku nak tanya ni. Tanya cik. Suka matcha atau suka kopi? Lambat Kau pilih aku. Kau Kalau pilih kopi baik. Kau pilih. Okay. Kau pilih aku di sini. I am not that old, by the way. Okay lah. Kopi lah. Kopi. Sebab kopi handsome. Matcha? Tak adalah. Tapi saya minum je matcha. Jawapan tak memberi. Okay lah. Kopi lah, dewasa. Kalau matcha formal lah. Macam white. Macam tu lah. So Gen Z. Tapi I drink matcha. I love matcha with strawberries. I love dirty matcha where you add 2 shots of espresso with matcha. Yeah. Buku fizikal ke e-book? Physical. Sebab saya tak tua saya boleh bau, you boleh that's not lepas tu you nak ada the dog ears, you nak letak like bookmark, lepas tu you nak, tapi tak praktikal lah sebenarnya sebab kita dah sangat biasa tengok gadget. Itulah. Nasi lemak ke roti canai? Nasi lemak. Nasi lemak. I am a foodie girly. Okay. Roti canai tak kenyang. Roti canai ke lemang? Roti canai ke lemang? Roti canai makan hari-hari, lemang gemuk pula. Sama juga. Rendang ke lemang? Macam mana? Rendang ke lemang? Dua-dua. Dia kena complement each other. I need both in my life. Ketupat. Ketupat palas. Kuah kacang sebab dia versatile. Dia boleh makan dengan macam-macam. Dia boleh makan dengan cucuk. Okay. Cucuk udang makan dengan kuah kacang sedap. Nanti lepas ni makan. Ada jual. Okay, TikTok ke Instagram? Instagram.
Bukan TikTok. Kata TikTok yang jadi ni. I know, tapi TikTok tu dia macam okay, perumpamaan dia macam bila Instagram you macam masuk Jaya Grocer lah. Bila you pergi TikTok, dia pergi TikTok tu you macam masuk pasar burung. Dia macam oh my god, so overwhelming. Pagi ke malam? You're a night person ke? I'm an everyday person, bro. Yeah. So memang pernah ke time like, nak recording battery low, like tak ada energy nak record? Cik, tanya suami kan. Pernah ke I tiba ada low time? No kan. I mean work, no. I try my best to just hype up the whole time. Kucing ke anjing ke gajah? Kucing ke anjing ke gajah kan? Saya suka semua. Sebenarnya anjing lagi best. Tapi jadi sensitif pula, nanti kena tut. So for the sake of this podcast, saya kena pilih kucing. Takut terkena kecaman. Memilih anjing sebagai haiwan. Keluar saya kat keli. Kalau shopping, kalau macam keluar, suka shopping ke atau window shopping je? Tak suka dua-dua. Tak suka. Saya tak pernah faham kenapa orang kata retail therapy. Sebab saya lagi stres je kalau beli barang. Kenapa banyak sangat barang? Atau macam kenapa saya kena buat decision? Saya tak suka buat decision. So kalau saya seorang-seorang, I won't shop alone. Orang yang akan buat decision untuk saya. Saya tak suka buat decision yang macam It's better to get another opinion. yes. So saya tak suka shopping. So saya shopping, saya macam tak suka nak round lama-lama, tengok barang belik-belik. Tak suka, malas. Tak suka. Okay, durian ke manggis? Durian. Oh lah, manggis pun sedap. Durian lah. Durian. Tapi manggis pun sedap. Durian lah. Tapi manggis. Dua-dua lah. Okay. Nampak tak indecisive? Macam mana aku nak pergi shopping? Kak Nani saya nak tanya. So Salah. Tak adalah. Okay. Okay. Satu perkataan yang menggambarkan diri Kak Nani sekarang. Sekarang lapar? Tak adalah. Sekarang Satu perkataan. okay. Cik okay? Okay. Cik okay. 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 Yeah, okay. Go with the flow. Alah, tu tak satu perkataan. Satu perkataan. Okay. Yeah. Life's good. Alhamdulillah. Okay lah. Alhamdulillah. Wow. Barulah UIA. Alhamdulillah. Best. UIA ambil English language and literature. Bahasa dan kesusastraan Inggeris. Degree, saya punya masters communication di UiTM. PhD, call me doctor, tak adalah. InsyaAllah doakan. dulu Kak Nani kelab apa? Kelab wartawan juga. Tak, kelab wartawan tak wujud masa tu. Kalau ada kelab wartawan, confirm saya tak join. Saya tak suka menulis. Kalau ada kelab teater, saya akan join lah. Sepatutnya. Teater. Bukan kereta. Kalau ada teater, mungkin masa kat sekolah saya memang minat teater. So I write scripts. I love acting in teater. Saya join choir. Kejap. Dulu ada kelab kebudayaan. Tak ingat lah. Dan masa kat sekolah rendah, saya join kelab kebudayaan lah. Kelab ceria. Tapi saya tidak boleh menari untuk menyelamatkan nyawa saya. Tapi saya menari juga. Kak Nani tadi pengawas tak time sekolah dah? Tak layak. Kalau aku jadi pengawas. Tak payahlah. Saya rasa cikgu tengok kau ni, aku tak boleh percaya jadi pengawas ni. Engkau pun perlu diawas. Kalau ada sports ini first. Ini asal lah. Kawan-kawan mesti mencari saya untuk menyembunyikan semua barang terlarang. So cikgu pun tengok kau memang tak ada. Kalau Kak Nani jadi kartun. Kartun. Ya, kata. Kalau
suara Kak Nani jadi watak kartun, kartun tu comel ke garang? Nak comel lah. Kalau Powerpuff Girls, walaupun saya suka Buttercup, tapi saya naklah jadi Bubbles. Sebab dia macam, sebab nak buat suara garang akan compromise your vocal cords, sebab you kena buat dia macam garau kan. Jangan compromise. Tapi Kak Nani rasa Kak Nani ni seorang yang outgoing, friendly ke tak? Mengikut keadaan kot. Saya taklah social sangat sebenarnya. I don't really have a lot of friends berbanding dengan suami saya. Dia banyak kawan. Saya tak banyak sangat kawan. Korang memang opposite. Dia online, my husband online sangatlah private. Kawan sikit je online, tapi di dunia nyata kawan dia ramai gila. Saya di alam maya kawan banyak. Saya reply je orang punya DM. Saya banyak je kawan-kawan online. Tapi di dunia nyata, mungkin sebab saya dah jadi mak, kawan-kawan pun dah jadi mak, kita tak ada masa nak lepak kot. So, you know, like men, they have all the time in the world to hang out, lepak, mama, tiba-tiba kan, feminism kan. Untunglah. Tak adalah. Kak Nani, saya nak tanya, job paling job paling pendek pernah Kak Nani buat berapa saat je? Paling pendek, okey lah, saya bagi paling pendek, paling sekejap tetapi paling impactful mungkin ASEAN. Saya pernah buat, saya pernah jadi MC, pengacara untuk ASEAN baru-baru ni. Kita kan chairman untuk ASEAN, tuan rumah untuk ASEAN pada tahun ini. So, Alhamdulillah saya direzekikan untuk mengacara satu signing ceremony yang ada semua ASEAN leaders. So, pada waktu itu, tapi sebenarnya sangat sekejap. Tak sampai setengah jam. Sebab sebenarnya Perdana Menteri kita ni, dia suka benda tu cepat. So, bila saya dapat mengacarakan majlis yang kalau ada PM, saya paling happy. Sebab memang kena cepat-cepat. Dia tak suka melirik-lirik, suka berpanjang. So tak payah pantun ke, pantin ke, nama pun tak payah. So bayangkan signing tu, kita just cakap je Indonesia, Brunei, tapi Sultan Brunei masa tu. So semualah all the leaders of the ASEAN countries. It was super big, sangat-sangat besar. Saya sangat-sangat bersyukur, ya Allah rezekikan saya untuk buat benda tu. Tapi sebenarnya dia sangat sekejap. Nono habis. Bayangkan selalunya kalau jadi ni kan macam announcing the arrival of the Honourable Prime Minister. Ni. Lepas tu kan kena tunggu, kena macam, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us on behalf. Tak adanya, tak ada. Please be seated. Lepas tu terus. And with that, ladies and gentlemen, we will invite the Honourable Prime Minister of Malaysia. Tak payah sebut nama dia, tak payah ni. Simple gila. And now, please, all 10... ASEAN leaders berapa orang? All the ASEAN leaders to the stage for the signing ceremony. We shall begin with leader from Indonesia. Tak payah cakap apa pun, just Indonesia. Padahal kau punya presiden ni. Itu je. Sign. Next, Thailand. Macam, senangnya kerja ni. Tapi, one of the briefest, tapi sangat-sangat impactful lah. Time recording studio untuk like, apa nama, ads ke apa kan. Ada tersasul tak? Memang kenalah tersasul. I mean, sebab kita tak akan skrip terus dapat kat situ juga. So, tapi selalunya untuk recording 30 second, memang sekejap je. Selalu tak sampai setengah jam. Tapi tu sebenarnya based on client. Kalau client tu okay, setengah client, dia rasa macam, aku datang jauh-jauh, datang studio ni, settle dah. So kadang-kadang dia nak macam, dia rasa macam, aku keluar office ni, mungkin aku nak mengambil masa lagi lama. Baca lagi, buat lebih feel, hype lagi. Tapi selalunya sekejap je kalau untuk 30 saat tu. So kalau kita tengok, not bad lah dapat, setengah orang nampak macam, not bad lah 600, 30 saat. Kerja tak sampai setengah jam. Tapi sebenarnya kalau kita tengok jangka masa panjang dia, macam kita tak tahu daripada 600 yang suara kita bernilai 600 tu, mungkin dia buat dia punya return of investment tu berjuta. Macam Yusuf Tayyub tu, bisik-bisik. Tapi dia dah jadi multi-million company. Mungkin sebab bisik-bisik tu. Yusuf Tayyub.
Itu je you all. You're soft Tayo. Ada keenakan buahku. Tu laki. Okay. Kak Nani, saya nak tanya. Saya lupa nak tanya. Apa pengalaman Kak Nani masa Merdeka kat Merdeka menjadi Kak Nani jadi MC untuk kat dataran tu? Yes. Okay je, cik. Sebab tu macam dah jadi kerja kita kan. So macam dah okay lah. I mean, dia macam, kalau tanya macam, cikgu, apa perasaan cikgu bercakap? Mesti cikgu macam, cakap je lah daripada korang. Macam tu kan. Okay, tapi saya sangat bersyukur lah. Alhamdulillah, itu tahun yang ketiga. Saya menjadi pengacara untuk peringkat negeri Selangor lah. Okay. Sebab sebenarnya, tapi saya dah sebut, saya Niners, cik. Cik, tengok balik, cik. Tengok balik kita ada live, cik. Cari balik. Saya pun lupa nak cari balik hari tu. Sebab masa tu, saya punya co-host tu dia cakap, dia dulu sekolah section 16. Lepas tu saya cakap, saya dulu sekolah section 9. Ada tak Niners dekat sini? Lepas tu memang ada orang tunggu, like a few Niners yang tunggu, datang dekat saya punya stage, kata, saya budak 9. Lepas tu ada seorang tu, saya anak-anak saya budak section 9. Saya nak bawa ni, jumpa dengan Puan Nani. Okay. So okay, yeah, it was very fun lah. Sangat pengalaman yang sangat menyeronokkan dan mengujakan. Best. Tahun depan datanglah. Ramai sangat. Itulah fun dia. Sesat. Peluh. Hilang barang. Itulah, apa advice kan? Ada tak macam tips untuk kita orang yang podcast? Sebab kadang ni pun buat podcast kan. Kita orang pun right now tengah podcast. So apa advice kat ni untuk kita orang right now? Cuba bagi feedback. Kena prep. I think my advice would be kena buat segmented. Sebab saya suka buat macam tu. Sebab masa saya buat live hosting dulu, saya punya producer akan bagi satu senarai soalan. Macam itu je. Contohnya dia bagi panel, lepas tu dia macam terus bagi soalan tu macam satu list, macam 10 soalan. Dan dia expect saya untuk goreng selama sejam. Saya tak suka. Cara saya bekerja adalah dia macam debate tau. Pernah masuk debate ke? Okay, kalau debate, kita kena tetapkan, dan saya guna debate punya strategi untuk buat untuk bila saya buat pengacara untuk podcast, untuk saya hosting benda yang moderator. Okay, strategi dia adalah you kena tetapkan perimeter. Tapi ini untuk kalau you ada isu tau. Kalau you interview orang tu lain lah. Tapi kalau ada isu, sesuai isu ni, you kena menetapkan perimeter lah. So this house believes that, contoh, perimeter you nak berbincang hari ini, contohnya macam you ambil satu guest tu, you memang nak highlight orang ni, dia cerita pasal voice over sahaja. So you kena tetapkan perimeter tu supaya you punya perbincangan tu dia tak terkeluar daripada landasan. Okay, tu perimeter you lah. Perimeter perbincangan you nak Kak Nani hari ni cerita pasal voice over sahaja. Jangan bagi dia berlalut. Cerita benda lain. Cerita dia macam mana dia jumpa lelaki dia ke. Tak adalah. So tu perimeter dia. You dah set the perimeter. So semua soalan you kena main dekat situ je. Lepas tu you kena build. You kena pilih macam mana you nak buat podcast tu. You nak macam orang terus hook dulu ke, you nak terus tanya soalan panas dulu ke. Tapi tu dah naik dah. Lepas tu nanti setiap naik akan turun kan. So adakah you nak start dengan bawah dulu ke, perkenalan dulu ke. So you kena terus segmentkan. Yang first kita cerita pengenalan dululah. Lepas tu terus kita hype, kita tanya soalan yang panas. Lepas tu baru kita cool down, cerita benda-benda yang biasa-biasa. So kena segmentkan. Segmen pertama apa, segmen kedua apa, segmen ketiga apa. So benda tu, perbualan tu dia tak macam cacah marba lah. Dia macam keep track. Kita buka dulu dengan pengenalan. Dah habis pengenalan tu, dah tutup dah. Kita jangan dah buka cerita pengenalan. Lepas tu kita cerita, okay, now let's spill the tea. So kita cerita, lepas tu kita turun. Macam itulah cerita dia. Biasalah. Lepas tu lagi pula kalau kau dapat guest yang banyak bercakap macam ni, lagi pening lah kepala korang. Tiba dia cakap benda yang patutnya cakap. Pening kan? Lepas tu you pun dah macam, kenapa dia bersimpang siur ni? Macam mana ni? Kau lah tanya. Itulah. Tapi I had fun. Terima kasih banyak. Saya sangat gembira dan saya sangat berbangga sebab sekolah saya ada nice setup. This is very, very beyond my expectations lah. Not dodgy at all. By the way, cikgu, tiba-tiba. Cikgu Syed, ni okay ni best. Tiba-tiba. Shout out to Teacher Syed. Korang panggil dia apa, Sir Sir. Oh wow. Sir atau Cikgu Syed. Sir telah pun
knight oleh her queen herself, tak adalah. Dapat knighthood. Tapi dulu pun kita panggil sir juga kan? Tak apalah. Cikgu, teacher. Okay, so thank you. I'm so happy to have this conversation with you. Terima kasih. Semoga jangan give up. Dan ingat, selalulah mengejutkan diri sendiri dengan macam-macam new interest ke apa ke. Don't be afraid untuk explore lah minat-minat yang baru. Okay. Thank you.